Ada yang tanya aku, bang, kalau pasang lampu dada aftermarket ni nak kena tukar relay ataupun tidak? Ni aku cakap dekat video sebelum ni, yes, memang kena tukar relay. Tapi aku tak tunjuk dekat video sebelum sebab aku dah tukar aku punya relay. Jadi untuk bahagian relay LCV ni, dia berada dekat belah kanan. Kawasan belakang kanan ni, dia ada dekat tengah-tengah ni. Lampu dada dah tukar, double signal pun dah masuk. So, apa yang aku nak buat dekat motor ni adalah ni dia. Aku nak tukar dia punya signal dekat bahagian belakang ni. Cun tak cun, yang ini next video aku share. Untuk video yang ni, jom aku tunjukkan dekat mana ada relay dia ni. Untuk nak buka cover set belah kanan ni, hampa kena pakai yang ini. Yang ini adalah cordless screwdriver daripada Kilat. Dia benda ni senang je weh. Dekat bahagian atas ni dia ada semua mata-mata yang hampa nak. Macam ni untuk cover set aku akan buka pakai mata bunga lah. Okay. So untuk cover set belah kanan ni, dia ada 3 skru yang kena buka. Satu dekat sini. Nampak tak? Senang kan? Satu dekat atas ni, dekat bahagian ekor dia ni. Dan lagi satu dekat bahagian tengah ni. Kalau katakan susah nak masuk, just pusing macam ni, tekan atas, pusing dia, straight. Nampak tak? Kan jadi straight tu. So kita masuk je lah dekat sini. Senang. Lepas tu hampa tarik je cover set ni pergi belakang. Senang kan? So ini dia bahagian relay ada dekat sini. Yang ini relay aftermarket yang aku dah tukar lah. Kalau ada bahagian part-part motor ataupun kereta yang gelap tu, kalau kita tekan, nampak tak dia automatic turn on dia punya lampu. Nak lagi proses menyenangkan, hampa pakai je screwdriver cordless ni daripada Kilat ni. Serius weh, berbaloi beli, memang puas hati. Harga tak mahal, barang pun function weh. So kamu nak dapatkan, link aku sediakan dekat bawah. Jangan lupa like, komen, share dan follow geng.